اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا ربنا
الفاتحة إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أهل الصفي أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وأهلت أرواحهم أن الله إلى عذاب في الجنة وينفعون بهم وبذنوبهم وبأسرارهم وبمفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا صاحب الكتاب سبيل النجاة وخصوصا إلى صاحب الكتاب نيل الرجاء العلامة الفقيه سيد أحمد بن عمر الشافعي أحمد الجاري الشافعي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى أرواح مشايخنا وخصوصا إلى والدينا ومشايخنا والمعلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah kita sambung kitab Safinatun Najah dan kita sambung balik mengenai faslun fardul wudu sitatun. Yakni pasal pada menyatakan fardu wudu itu ada 6. Jadi yang dikatakan fardu itulah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Yang disebut fardu ini adalah ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yakni sesiapa yang melakukannya mendapat pahala dan diazab bagi siapa yang meninggalkannya. Maka selain daripada fardu juga selain itu dipanggil juga sunat, mandub. Mandub ini sunat ialah ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yakni diberi pahala orang yang melaksanakan dan tidak diazab bagi siapa yang meninggalkan. Yang satu lagi selain daripada fardu dipanggil perkara al-muharram, iaitu perkara yang diharamkan oleh Allah. Disebut juga maksudnya ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fa'lihi, dan tidak diberi pahala bagi siapa yang meninggalkannya, diberi pahala siapa yang meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fa'lihi, dan berdosa diazab atas orang yang melakukan. Ini hal. Adapun makruh ialah ma yusabu ala tarkihi, yakni diberi pahala atas meninggalkannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diazab bagi siapa yang melakukannya. Tapi makruh ini adalah sesuatu yang dibenci, maka hendaklah meninggalkannya itu lebih baik. Adapun yang seterusnya dibagi mubah, harus, iaitu ma la yusabu ala tarkihi wala fa'lihi. Maknanya tidak diberi pahala orang yang tinggalkan, dan orang yang buat tak beri pahala juga, dan juga tidak diberi azab, tidak diazab. Maknanya dengan arti kata haus ini tidak memberi apa-apa, sama ada pahala ataupun dosa. Hanya perkara haus itu mendapat pahala, dengan perkara haus itu dijadikan sunat. Seperti makan dan minum itu harus, tetapi apabila makan dan minum itu dengan niat untuk menguatkan ibadat ataupun dengan dibaca bismillah dan seumpamanya, maka mendapat pahala. Satu lagi dibagi sah. Sah ini sahih, yang arti kata sesuatu ibadat yang menempati kehendak syarak dan tidak ada pembatalan, maka itu dipanggil sah. Dan yang terakhir dipanggil batil ataupun batal. Kita panggil batal. Bukan batal, ini sesuatu ibadat atau sesuatu ibadat yang dilakukan itu ada perkara-perkara yang membatalkannya, ataupun dengan arti kata ada perkara yang merosakkan amal ibadat tersebut. Maka ini dipanggil hukum-hukum syarak. Baik, pada wuduk itu ada 6. Apakah yang dikatakan wuduk? Wuduk ini dikatakan wuduk dari segi bahasa ini cantik, tetapi dari segi istilah syarak adalah perbuatan. Perbuatan satu perbuatan yang perbuatan menggunakan air, ataupun perbuatan
yang membawa kepada perbuatan yang menggunakan air pada anggota-anggota tertentu dengan ibadat niat kepada Allah. Itu dipanggil wudu. Ataupun dikatakan juga dari seginya dikatakan nama bagi perbuatan membasuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat-niat yang tertentu. Maka ini dikatakan wudu. Ada pun satu lagi dipanggil wadu. Wadu ini adalah air yang digunakan pada membasuh pada wudu tadi, itu dipanggil wadu. Baik. Maka dikatakan bahawa fardu wudu itu ada 6, sitatun ada 6. Maka yang pertama niat. Apakah yang dikatakan niat tadi? Niat ini ialah dari segi bahasa al-qasdu, yakni tujuan. Tapi dari segi syarak ada qasdu syai'in, tujuan sesuatu, ataupun qasad, kita panggil qasad sesuatu, muqtarinan bi fi'li, berserta dengan buat. Inilah yang dikatakan niat. Kalaulah dia ini maknanya ada qasad saja, tidak disertai dengan niat, maka itu tidak disertai dengan buat, tidak disertai dengan perbuatan, itu tidak dipanggil niat, itu dipanggil azam. Macam contoh, mari dalam hati ataupun beritahu nak buat sekian-sekian, tapi tak mau buat lagi akan datang. Bulan depan nak pergi ke Mekah, tahun depan nak pergi ke Mekah. Itu bukan niat, dipanggil azam. Maka istilah yang dimaksudkan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, qasad sesuatu berserta dengan buat. Baik, dalam bab wuduk ini kita bicara dalam bab wuduk. Yang pertama niat. Maka niat hukum dia adalah wajib. Dalam bab niat ni hukum wajib. Hanya ghalibnya, biasanya hukum pada niat ni ghalibnya wajib. Ada juga amal-amal yang tidak perlu didatangkan niat. Seperti apa? Seperti maknanya seperti istinja, membersihkan daripada najis. Ada ulama kata tak perlu, ada ulama kata perlu. Itu khilaf maknanya. Maka seperti orang buang air besar, lepas tu dia bersihkan, maknanya istinja, maka tidak perlu didatangkan niat. Itu satu pandangan ulama. Hanya ulama kata mendatangkan niat itu lebih baik. Maknanya itu tak jadi wajib dalam perkara itu. Begitu juga dengan siwak. Siwak maknanya dia memang nak bersiwak memang ikut sunnah Nabi. Maka tak perlu saja aku bersiwak mana ikut sunnah Nabi kepada Allah Ta'ala. Namun di dalam kitab Fathul Qarib pada tidak silap, dia mendatangkan niat nawaitu istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Maknanya ada ulama mengatakan bab siwak pun boleh juga, saja aku bersiwak kerana Allah Ta'ala, siwak kerana Allah Ta'ala. Setengah pendapat kata itu tidak wajib mendatangkannya, itu hanya afdal ataupun sunnah sahaja. Tapi ghalibnya apa-apa ibadat, kebanyakan ibadat niat itu jatuh wajib. Kebanyakan ibadat niat itu jatuh wajib. Hanya dibahaskan lagi mengenai lafaz dengan tidak berlafaz. Lafaz dengan tidak berlafaz itu, maka niat itu wajib, berlafaz itu hukumnya sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Walaupun dikatakan adakah Nabi mendatangkan usolli dicontoh je. Adakah Nabi mendatangkan nawaitu fardhu wudu? Adakah dalil hadis yang Nabi mendatangkan usolli? Tidak ada. Benar tidak ada hadis. Tetapi Al-Imam Al-Qasqalani mengatakan bahawa amalan mendatangkan niat secara berlafaz itu adalah daripada qiyas. Maknanya kerana mengambil daripada perbuatan Nabi SAW ketika mana Nabi mengerjakan haji, Nabi berniat dalam keadaan berlafaz. Maka dalam keadaan macam itu, ulama daripada mazhab kita Syafi'i juga mendatangkan lafaz itu hukumnya sunat. Maka demikianlah dalam bab wudu juga berlafaz itu hukumnya sunat. Dan niat itu di mana? Wa mahalluha qalbu, niat itu di hati.
Bermakna kalau orang itu sebut saja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala, itu dengan lidah tapi dalam hati tidak didatangkan niat, maka tidak sah. Kerana niat itu dalam hati. Kalaulah dia sekadar berlafaz dan seandainya dia datangkan niat tetapi tidak berlafaz, maka hukumnya sah. Kerana apa? Niat itu dulu dalam hati. Begitu juga kita kiaskan dengan orang sembahyang. Kalau dia sembahyang, tadi dia sembahyang maghrib, tetapi dia berlafaz isyak. Ajin usolli fardhu isyak. Maknanya dia sembahyang fardu isyak, lafaz, tapi ketika dia angkat takbir tu dia tahu dia sembahyang maghrib, maka dia niat maghrib. Sembahyang tu memang maghrib. Dia terlafaz sembahyang tu isyak lafaz, tapi niat maghrib, sembahyang tu sembahyang maghrib, maka sembahyang dia sah. Kenapa? Yang dikira itu niat itu duduk dalam hati, bukan lafaz. Adapun lafaz itu untuk menolong dia, mendatangkannya, maka berlafaz itu hukumnya sunat, itu lebih afdal kita berlafaz. Maka dikatakan bahawa hukum dia adalah wajib dalam bab wuduk, berniat itu wajib. Bila niat ini biasa bila? Pada awal-awal ibadat, kecuali bab puasa. Bab puasa sahaja, bermaknanya dia tidak pada awal-awal ibadat. Ada pun ambil wuduk, kita pun ambil wuduk, basuh muka, habis basuh muka baru niat, tak sah. Kenapa? Kerana niat itu mesti datang pada awal-awal ibadat basuh muka tadi. Kalau basuh muka sudah habis, datang niat, tidak ada manfaat. Tetapi dalam bab puasa sebagai contoh, yang nak berpuasa tu siang, tapi yang niat tu malam, maka sah, kerana mengikut hukum asal pun memang begitu. Hukum asal kita niat puasa mesti dekat-dekat nak masuk waktu subuh tu baru niat. Mesti dekat-dekat masuk subuh tu niat. Maknanya kalau subuh 5.30, 5.29 niat lah. Maknanya 5.29 niat, masuk azan barulah boleh puasa. Tapi kalau orang dapat Allah, saya ingat nak niat, biarlah tak puasa lah kita. Bukan tak puasa, kena puasa juga, tetapi tidak dikira, kena qada. Itu hukum asal. Maka ini membawa kepada mudarat, membawa kepada susah. Maka ulama membolehkan niat pada waktu malam, maka puasa siang hari. Itu dalam bab puasa saja, jangan kias pula. Dah mana dia kata kalau wuduk tak boleh ke? Wuduk memang tidak boleh, kerana ia tidak sampai kepada peringkat darurat payah kan. Maknanya, maka dikatakan bahawa bila seorang tadi niat, syarat pada niat itu yang pertama mesti orang itu Islam. Maka orang kafir tidak sah niat padanya. Walaupun dia berpuasa, tapi dia bukan ahli niat, dia bukan juga ahli dalam ibadat tadi, sehinggalah dia itu maknanya beriman kepada Allah. Dia tetap kena, maknanya kalau ikutkan dia ini taklif puasa tetap kena pada orang kafir, tapi dia puasa tidak sah. Sehinggalah dia beriman kepada Allah. Maka yang pertama Islam, orang yang berniat itu Islam. Kecuali dalam bab apa, kita dah bagi tahu. Kalau tak ada niat pun sah juga. Dalam bab samuk. Dalam bab samuk, apa ni? Samuk bukan samuk kulit. Kalau orang kafir, dia buat pakaian, dia buat tali pinggang, maka dalam tali pinggang tu dia pun samuk cara dia, contohnya. Tapi samuk cara dia tu memang bersih. Maksud bersih, tidak ada kesalahan apa-apa, maka dalam dari segi hukum fiqh itu sah. Dia tak belajar pun dalam bab fiqh, dia tak ada niat saja aku samuk kerana Allah Taala, itu tak apa. Itu keistimewaan. Dan memang betul pun kerja samuk-samuk binatang ini bukan kerja orang Islam. Maknanya, maka itu dalam bab itu dalam bicara lain. Yang pertama, maka niat itu mesti orang Islam, maka tidak sah bagi orang kafir. Sama ada kafir itu kafir asal, kafir itu ataupun orang murtad, maka tidak sah. Maka yang kedua, syarat niat sah tadi maknanya adalah memayyiz. Mesti orang yang memayyiz. Kalau budak-budak kecil itu niat itu tidak sah, tapi untuk sekadar belajar boleh. Kita ajar dia niat, maka dia niat. Maknanya itu memayyiz maknanya. Yang ketiga,
Syarat niat tadi mesti dia mengetahui apa yang dia niatkan. Jangan dia tukar, orang Terengganu kata tukar bimbo. Maknanya tak tahu kali, tak boleh. Dia kena tahu apa yang dia niat tadi. Maknanya dia mengetahui apa yang dia niat. Jangan dia ambil wudu, dia niat mandi janabah. Maknanya itu tidak tahu dengan apa yang dia niat, itu tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, niat tadi tiada ta'liq, apa nama? Tiada digantungkan ataupun tiada pergantungan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya dia ambil air sembahyang, kemudian dia kata maknanya dia ada pergantungan. Kalau sembahyang tu, kalau dia sembahyang, dia kata kalau mari hujan lebat nak batalkan sembahyang. Kalaulah dia ambil sembahyang ni, dia ambil sembahyang, lepas tu dia ada niat untuk nak membatalkan dia tak boleh. Ataupun sembahyang, kalau orang sembahyang sebagai contoh, dia tengok sembahyang, dia pun jemur baju, dia pun lepas jemur baju dia sembahyang. Lepas tu dalam sembahyang dia niat, kalaulah hujan lebat mari aku nak batalkan sembahyang, maka sembahyang kita batal. Dia kira macam tu. Ini dalam bab niat lah. Yang kelima, dia tidak ada keraguan, ada taraddudi fi qat'iha. Tidak ada taraddud. Taraddud ini bahasa Melayu kata dia. Tidak ada keraguan. Maknanya dalam memutuskan niat mesti tetap. Mesti tetap. Jadi kalau dia ini maknanya, kalau katakan ketika dia ambil wudu, masa dia basuh kaki tu dia tak ada niat, ataupun dia kata basuh kaki ni bukan nak sambung wudu ni, dia nak basuh kaki biasa. Kalau dia niat macam tu tak boleh. Maknanya masa dia basuh kaki tu, dia basuh kaki biasa, dia sudah biasa. Kalau kita orang basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, memang dia tahu dah, memang basuh kaki tu memang dalam keadaan dia niat memang wudu. Tapi tiba-tiba masa basuh kaki tu dia putuskan, ini bukan basuh kaki wudu ni, nak basuh kaki biasa je, tak boleh. Begitu juga kalau satu orang nak tanya soalan, kalau dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak suri, dia kata kaki nak basuh kaki surah, wudu dia sah tak? Kalau dia basuh kaki surah, sah. Kerana dikatakan bahawa muwalah itu tidak wajib, sunat sahaja. Sah lah. Tapi masa dia pergi ke surau tu, dia basuh kaki tu, dia tak ada niat pun nak sambung wudu tu. Dia kira basuh kaki macam biasa je basuh kaki, maka dia kira wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, begitu. Jadi kalau dalam sudah putus, basuh kaki dia ada niat, mana basuh kaki tu sambung wudu, tak sempurna kaki tadi, barulah. Kalau ada putus di situ ataupun ragu-ragu, tadi basuh kaki ke kerana wudu ke kerana kaki kotor tadi? Kerana biasa nak basuh, nak naik atas surau memang basuh kaki semua dah. Jadi dia ketika taradud begitu, maka niat dia semat, wudu dia tidak sah, dia kena ambil balik. Terusnya. Baik, dalam bab wudu nanti kita akan bicara mengenai tertib. Tertib akan datang. Maka apa tujuan niat? Tujuan niat ini adalah untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Contoh, seperti kalau orang duduk dalam masjid, bila dia datang niat saja aku iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala, nawaitu iktikaf wa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dia pun niat begitu, maka dia duduk dalam masjid itu dapat pahala iktikaf. Itu beza niat. Tapi dia duduk, kalau dia duduk saja-saja, dua orang datang, satu orang niat iktikaf, satu orang tak ada niat iktikaf, maka yang niat iktikaf jadi ibadat, yang tak ada niat itu tidak ada ibadat. Kerana niat sahaja jadi maknanya berbeza orang. Kerana niat saja menyebabkan jadi ibadat. Kalau tak niat tak jadi ibadat.
Begitulah kita makan. Kalau kita makan sekadar makan, dengan ada satu orang makan, dia niat dah. Makan dia untuk menguatkan tubuh dia untuk ibadat, maka dia dapat pahala bagian tu. Yang lama ni kalau kita datangkan niat begitu, untuk menguatkan ibadat. Begitu juga orang tidur. Kalau orang tidur ni untuk menghilangkan kepenatan dia, untuk bangun, untuk menguatkan ibadat dia. Kalau dia tidur jadi lemah, maka itu dapat pahala. Itu kelebihannya. Okey, balik kepada wudu. Yang pertama niat. Awal-awal daripada fardu wudu itu ialah niat. Yakni seorang itu berniat dalam ambil wudu. Kita balik yang dulu, mengangkat hadas kecil. Raf'al hadasi asghar. Maknanya mengangkat hadas kecil. Kita sudah bagi tahu tentang mengangkat hadas kecil. Hadas ini kotoran yang tidak nampak oleh mata. Orang tidak ada semayang, bermakna dia ada kotoran di sisi Allah. Maka bagaimana nak hilangkan kotoran yang dipandang di sisi Allah itu kotor? Maka ambil wudu, maka hilang kotoran. Bagi orang yang Allah Ta'ala buka, Tuan Guru Haji Abdullah ada menceritakan bahawa ada awliya Allah, dia pergi kolok kotor air dalam kolok. Tapi kita tengok, orang lain tengok, tak ada kotor-kotor bersih air itu. Rupa-rupanya dia telah melihat. Ketika mana kita ambil wudu, dalam hadis mengatakan dosa-dosa itu gugur bersama titisan air-air. Betul? Jadi dosa-dosa itu kotoran sebenarnya. Jadi dikatakan bila kotoran dosa. Sebab itu kita tengok dalam bab fiqh. Ini contohkan ini berdi. Contoh dia. Yang menjaga tu ustaz apa dapat beza berdi ke so. Yang bukan. Ini contoh saja berdi contohnya. Maka kita pun ambil air. Ambil air letak dalam berdi. Ketika kita basuh muka tadi, air yang kita basuh muka kita tadah balik masuk dalam berdi tadi. Air ni jadi air dia mustakmal. Mustakmal tu gekasan daripada Mustafa Kamal. Bukan. Air mustakmal ni air yang telah digunakan. Okey, baik. Jadi air itu boleh tak mustakmal tadi boleh tak digunakan? Tak boleh. Maknanya dalam bab fiqh hanya mengatakan air mustakmal itu air yang sudah digunakan pada anggota yang wajib. Maka tidak sahlah nak gunakan lagi. Tapi dalam tasawuf sebab apa tak diguna? Sebab air itu kotor, sebab gugurnya dosa-dosa. Okey, baik. Maka kita angkat hadas yang kecil satu. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil boleh. Sahaja aku bersuci untuk sembahyang boleh. Nawaitu taharata lisan boleh. Nawaitul fardhu wudu, sahaja aku mengambil fardu wudu boleh. Nawaitu wudu, ada ulama kata boleh lagi, sahaja aku berwudu boleh lagi. Tapi yang afdal datangkan fardu wudu. Sudah kita beritahu pada pengajian minggu lalu, mana yang nak lebih selamat? Lebih selamat kita mengatakan sahaja aku mengambil fardu wudu. Itu lebih selamat daripada kita mengangkat hadas yang kecil. Kerana apabila kita kata mengangkat hadas yang kecil tadi, maka dikatakan bahawa dia sudah angkat hadas kecil, maka tidak ada hadas lagi. Maka ketika mana dia dengar kuliah, contohnya, lalu dia mengatur mata, habis kuliah, dia nak ambil air sembahyang, dia angkat hadas kecil kali lagi, maka kita tidak boleh. Maknanya kerana apa? Kerana dia mengangkat hadas kecil, bermakna dia sudah tidak ada hadas, dia mendatangkan hadas, maka dia tidak ada wudu. Itu bahaya. Maka nak selamatnya saja aku mengambil fardu wudu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa boleh juga dia berniat saja aku melakukan perkara yang mengharuskan sembahyang boleh. Panjang sikit. Dawaitu istibah atau fardu salat dalam bahasa Arab. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang ataupun melakukan perbuatan yang mengharuskan sembahyang, maka boleh. Bolehlah dia sembahyang, bolehlah dia ambil Quran, baca Quran, pegang Quran boleh. Tapi kalau dia boleh nawaitu istibah hatta, saja aku melakukan perkara yang membolehkan dia qiraat Quran, baca Quran, maka dia boleh pegang Quran dalam sembahyang. Tapi tidak digalakkan niat istibahati fardu solat. Hanya nak khabar sah ke tidak sah, dari sudut sah tidak, dari sudut sah maka hukum dia sah. Itu mengenai niat
yang sudah kita bicara pada minggu yang lalu. Okey, baik. Kemudian kita terus pergi yang kedua. Yang kedua apa? Wuduk itu ghuslul wajhi, yakni membasuh wajah ataupun membasuh muka. Baik. Muka adalah satu anggota yang wajib kita basuh. Tapi perbahasan dia bagaimana hak muka. Muka ini dari segi panjang. Maka dia kata ma baina manabidi sya'ri ra'si, barang yang di antara tempat tumbuh rambut kepala ini, ghaliban biasa gitu, tempat di sini biasanya ghalib, dan akhir daripada janggut. Tempat tumbuh janggut akhirnya. Baik. Maka sini daripada panjang dia ini, dari saya tempat tumbuh rambut ini ghalib. Maka tiba-tiba ditanya, bagaimana kalau orang tu tak ada rambut? Allah bayar. Ada rambut bolehlah kita kata tempat tumbuh rambut sini. Bagaimana kalau tidak ada rambut? Tidak ada rambut. Baik, kalau tidak ada rambut, ambilkan 4 jari ini, letak atas dahi. Letak atas dahi 1, 2, 3, 4 jari, letak atas dahi. Maka melebihi daripada atas ini tempat tumbuh rambut boleh. Betul tak? Maknanya ambil 4 ini letak di sini, lepas tu lengok lebih daripada ini tempat tumbuh rambut golib ni gitu. Kalau dia kata ada rambut ustaz tapi tumbuh tengok, boleh dia kira situ ke dia kira sini? Tak kira lah. Kalau dia tumbuh tengok pun maknanya dia kira melebihi 4 jari tadi. Apa kira tengok? Sebab itu dia kata ghaliban ma baina manabidi sya'ri ra'si ghaliban, atau sya'ri ra'si ghaliban. Maknanya dari segi sudut panjang ke menegak macam gini? Menggiri dari sini. Panjang. Panjang okey. Kalau anda asal faham sudah lah. Asal bagilah. Maknanya dari segi menegak ke panjang ke tempat tumbuh rambut ini, dan juga dan akhirnya pada tempat tumbuh janggut. Okey. Ataupun daripada janggut, dagu lah janggut. Hal ini mengenai perkara ini dari segi panjang tadi. Tempat tumbuh rambut ini biasa tidak ada masalah. Mana-mana yang tempat tumbuh rambut ini, ini had dia. Had dia ini maknanya. Kemudian dari segi bawah dia ini kita boleh tengok maknanya ada janggut. Janggut ini baru kita baca tadi. Dalam kitab ini saya baca tadi, dia kata halqul lihyati makruhun. Ada pun mencukur janggut makruh. Ini kata dalam kitab. Walaisa haraman, tidak haram. Cukur pun tidak ada masalah. Wa akhadha ma'ala halqu, maka diambil barang pada atas halqu. Wakila ada di sebahagian mengatakan hukumnya makruh, wakila mubah, sebahagian mengatakan harus. Maka ada sebahagian mengatakan boleh cukur, ada sebahagian mengatakan tak payah cukur, lok begitu sahaja. Tapi banyak kita membaca daripada kitab-kitab tentang janggut ini, maka yang sunnahnya ataupun yang biasanya adalah membiarkan janggut. Membiarkan janggut, sama ada nak nipis, nak tebal, itu terpulang, tidak menjadi masalah. Ada kata nak tebalkan janggut, nak nipiskan janggut, itu tidak menjadi masalah. Sehingga dikatakan nak mencukur pun tak apa. Wakilah mubah. Ada pula mengatakan mencukur itu hukumnya makruh. Itu pandangan-pandangan ulama. Itu dah pulang lah. Asal bahir. Maknanya dalam bab perkara inilah. Jadi kita jangan membahaskan benda-benda yang remeh-remeh jadi buli masa ni. Maknanya, maka tempat tumbuh janggut ini, lepas pada itu di bawah dagu ini tempat tumbuh janggut itu, lepas bila kita tekan keras itu, kita tekan belakang, dia jatuh. Dia jadi ni, orang tekan kata jegelu. Maknanya sebenarnya itulah hak yang habis muka situ. Akan tetapi kalau kita nak betul-betul hak begitu kan jadi susah.
dalam satu kaedah usul fiqh, la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Maka dalam bab wuduk, kata tuan guru kita masa belajar dahulu, dia kata kalau boleh basuh habis bawah, jangan dagu depan ni je. Memang di bawah ni, tetapi bila kita basuh muka itu, memang biar rata sampai ke bawah ni. Boleh? Maknanya sebab tu ma'alal hakum dia sebut tadi. Maknanya wa akhaza, ambil ma'alal hakum, barang yang atas pada hakum. Ada hakum tak? Tak tahu, takut taduk ni. Mana yang ada itu, ambil wajah itu, kadar wajah. Orang tanya, dah bawah ni wajah ke? Memang bawah ni tak panggil wajah, memang bawah ni tak jadi muka, betul tak? Tetapi dia termasuk dalam hak muka itu atas kaedah la yatilmu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Maka ketika mana kita basuh muka, ambil sekali hak bawah pada dagu ini, atas pada halqum. Boleh? Wa akhadha ma'al hakum, barang yang atas pada hakum. Itulah yang paling baiknya. Boleh? Kemudian itu dari segi hak muka tadi. Kemudian dari segi ini panggil apa ni? Melintang ataupun level. Boleh nak kata melintang pun boleh, nak panggil level pun boleh. Ma baina uzunai, barang yang di antara dua telinga. Jangan telinga saja, bukan mana antara dua telinga ini masuklah ke tepi-tepi ni. Masuk ke tepi-tepi ni, maka dikata zahir telinga luar ini, ini dia hak muka. Hak muka. Maka ketika basuh tadi, hendaklah rata mana-mana pada hak muka yang ada di dalamnya itu. Baik, itu ketika mana kita mengambil wudu. Maka dikatakan bahawa membasuh wajah tadi sama ada kulit dan juga buluan-buluan yang ada pada hak muka tadi. Haji menyampaikan dia, ada pun perlu air masuk ke dalam mata, tak perlu. Tidak perlu pada zahir saja. Adakah air itu hendaklah masuk dalam hidung pun tidak perlu. Mana-mana yang zahir tadi hendaklah digatakan dia pada had wajah tadi. Adapun janggut yang nipis, janggut yang nipis hendaklah digatakan. Kalau ikut janggut macam ini, nipis lagi ni sebenarnya. Adapun janggut yang tebal itu, kalau ikut dalam kitab mengatakan bahawa bila mana seseorang itu dalam keadaan mukhatab, mana mukhatab ni lawan cakap. Biasa kalau kita bercakap itu dah duduk, kita duduk seorang, duduk kat tiang, kita duduk kat doktor tu, itu duduk lawan cakap. Itu here kenapa dia panggil orang Kelantan panggil berteriak. Panggil mana? Tapi kalau biasa kita bercakap, depan-depan. Jadi ketika bercakap depan-depan ini lebih kurang kadar macam ini. Ni kita ni dia cakap depan, dia nampak apa ni? Kulit. Dagu kita nampak tadi. Itu dia panggil maknanya nipis lagi. Tapi kalau tak nampak, dia tebal. Tebal. Jadi kalau ada pun kalau tebal begitu, maka memadai dibasahkan tu, basah janggut gitu. Disapu kepada janggut tadi, memadai. Membasuh zahirnya sahaja, ini bagi janggut yang tebal. Jadi dalam keadaan macam itu, kalau gini ada penyakit was-was, dah janggut tebal, mari waktu dok rata, orang yang macam ini afdal janggut nipis. Supaya tidak terganggu amal ibadat dia. Maknanya tidak terganggu. Jadi sebenarnya tak perlu ragu-ragu bila sudah tebal tengok. Maknanya maka memadai dengan mengenai janggut. Kenapa? Kerana janggut itu ada di dalam hak muka. Maka demikianlah di mana-mana yang ada di dalam hak muka tadi mesti hendaklah digatakan dia. Dan ketika mana membasuh muka tadi, pastikan jangan ada sesuatu yang menghalang sampainya air pada kulit.
Sampainya air pada kulit. Kalau ada, makna membawa kepada batal ataupun kabar tidak sah. Tidak sah. Okey, baik. Ada pun yang lain seperti misal aku kena rata juga. Kemudian apa gini ni? Jepeng, jambang. Jambang pun kena ratakan juga. Lagi benda apa lagi? Ini ada hak ni. Mana pun kena ratakan juga. Mana-mana yang ada pada buluan-buluan yang ada pada hak muka, maka hendaklah diratakan dia. Kemudian dikatakan lagi, yang ketiga, ni membasuh dua tangan hingga kepada siku. Basuh dua tangan hingga ke siku ini hukum dia adalah wajib. Hanya Allah Ta'ala berfirman, fawzilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaklah kamu basuh muka kamu, wajah kamu, dan juga dua tangan hingga kepada siku. Jadi ini sebenarnya bila sapu tangan hingga ke siku ini, di sini kita kena faham Al-Quran sendiri yang meletakkan muka, kemudian tangan, kemudian tangan hingga ke siku. Tangan hingga ke siku maknanya ini hak tangan hingga ke siku. Padahal nak tanya saya, tangan kita sampai siku ni kalau ikutkan, ini sampai ke sini tangan, bukan sini tangan, betul tak? Hak tangan sampai sini. Tetapi dalam bab wuduk Allah Ta'ala yang menetapkan, mana letakkan wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku. Maka dalam bab afdal kita mengambil wuduk mesti kena daripada ujung sampai dari siku, bukan siku ke ujung tangan. Macam orang buka pahat dia ulur. Dari segi sah tetap sah, tetapi dari segi afdal Allah Ta'ala sebut wa aydiyakum ilal marafiq, iaitu tangan hingga kepada siku. Jadi bila tangan hingga ke siku, daripada ujung tangan hingga ke siku, itulah yang paling afdal. Okey, sekarang ini bila kita katakan bahawa basuh tangan, maknanya mana-mana buluan ataupun mungkin ada daging-daging yang tumbuh dalam had tangan tadi mesti bagi disapu, dikenakan semua sekali. Maknanya hendaklah digasihkan kesemuanya sekali tangan tadi. Maka dikatakan tangan itu asalnya ialah dari segi bahasa tangan adalah daripada dia panggil ruas-ruas jari hinggalah kepada batu, itu tangan dari segi bahasa. Tapi dari segi syarak adalah yang dikenaki dalam perbahasan wuduk ini daripada ruas-ruas jari hinggalah kepada dua siku. Inilah yang dikehendaki dari segi dari segi wuduk. Ada pun dari segi potong tangan, mencuri, dari segi potong tangan mencuri daripada ruas-ruas jari hingga pergelangan tangan. Maknanya jadi perkataan tangan ini jadi luas. Asal kita faham tangan sampai ke bahu ini tangan. Tetapi dalam bab wuduk sampai ke siku. Ia sebut basuh kedua tangan. Jadi sampai ke siku. Siapa yang mencuri hendaklah dipotong tangan sampai pergelangan. Maknanya jangan faham kali. Mana sini potong sini, jangan potong sini je. Itu perbahasan-perbahasannya. Baik. Maka yang paling penting bila kita sebut dua daripada tangan hingga ke siku, kita kena tahu mengenai hak siku. Hak siku ni ialah maknanya kita tengok siku. Masing-masing ada siku belakang. Okey, baik. Dalam bab siku ini orang faham di sini siku. Tapi sebenarnya di tulang ini. Tulang di belakang ini maknanya. Maka siku maknanya adalah dikatakan sendi antara bahagian lengan dan juga pangkal lengan. Lengan. Jadi tulangnya itu di mana? Kita faham siku ni di sini, dia di sini. Ini sini habis sini. Nak tahu tulang mana? Orang kata kalau kita
ambil kuku kita katuk jadi serembar atau kita jeti jadi serembar. Jadi serembar. Sini sebenarnya hak siku. Jadi bila mana kita basuh tangan, dia sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah ni. Ini hak wajib. Bukan hujung ni. Sini belakang ni. Jadi kita boleh buktikan sikunya duduk di sini dengan cara kita tekan tulang ini dan kita straight dengan jari kita. Jari tangan kita. Maka ternyata bahawa tulang ini bersamaan dengan siku, betul tak? Maka tulang ini termasuk dalam hak siku. Jadi bila kita ambil wudu, biasa jarang ambil wudu tangan gitu. Betul tak? Kita akan tengok tangan dia akan lipatkan. Bila tangan dilipatkan, maka hak wudu itu siku duduk di belakang. Maka di sini hak wudunya boleh. Di sini boleh. Jadi selama ini kalau kita ambil wudu sampai di sini saja, tidak mengambil berat sampai ke belakang, boleh membawa kepada wudu tidak sah. Boleh ya? Maka dah betul-betul nak tahu hak wudu ni kan bahaya. Maknanya maka dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit untuk masuk dalam hak siku kesemuanya sekali. Maka bila sudah ada sebarang-barang yang ada di dalam sesuatu yang ada dalam hak tangan tadi, tangan yang wajib basuh tadi, kalau tidak rata air maka pun tidak sah. Seperti apa? Seperti cincin. Kadang ada orang pakai cincin yang terlalu ketat. Tapi kalau dia ambil wudu, kalaulah cincin yang ketat tadi tak sampai air di dalamnya itu, maka wudunya tidak sah. Itu mungkin tahulah. Maka dalam keadaan macam itu di apa dia? Apa ni? Kalau boleh buka-buka, dibuka-buka, maknanya ataupun dipusing-pusingkan air supaya air sampai pada hak wudu tadi. Kalau orang itu ada jari 6 sama di sini ataupun sini, kau kira lah, maka yang kulit yang ditambah, daging yang tambah itu dia termasuk dalam hak apa ni? Hak wudu tu. Kata dah jari saya 6, kau kira 6, 7 pun benar. Contohnya walaupun kata 6 tadi. Maka persoalan, bagaimana kalau tangan palsu? Bagaimana kalau tangan palsu? Mengenai tangan palsu, adakah tangan palsu itu wajib dibasuh? Tidak wajib dibasuh. Sebab tangan tu tangan baru dia beli bandar. Tak wajib dibasuh. Kalau wajib dibasuh, tolaknya tinggal tangan ni. Dah. Kalaulah kita tengok, ini hukum mereka. Okey. Contohnya tangan ni kudung. Jadi tangan kudung tu kena dekat sini, siku sini. Maka di sini masih lagi hak tangan tadi. Maka dia kena basuh, wajib, hak takat ada. Tapi kalau tangan dia kena sini dia ada, maka sunat saja dia basuh bahagian yang ada. Sunat saja dia basuh. Adapun tangan palsu itu tidak wajib basuh. Tidak wajib basuh. Baik. Maka segala yang ada pada anggota tangan tadi itu semuanya wajib dibasuh. Dan hati-hati juga, kadang-kadang ada orang yang ia kerja mecat maknanya. Cat ini kita boleh tengok. Kalau kata cat itu memang ternyata ini tidak serap air. Tidak serap air, maka tidak sah. Tetapi kalau sesuatu itu dikira serap air, maka sah. Macam mana kita nak panggil serap air, tidak serap air? Okey, kita ambil. Contohnya perbahasan kita letakkan kepada dawak pen contohnya. Tengok-tengok ambil wudu, lepas ambil wudu kebetulan jumpa saya, minta nombor telefon. Nak ambil, telefon kat bawah pula. Contohnya, dah pen ada, tulis tangan. Dulu biasa tulis tangan. Tulis tangan maknanya. Jadi tulis tangan, ambil wudu, maka ada dawak pen di situ. Mengenai dawak pen di situ, kita sudah ambil wudu, adakah sah ke tidak sah? Jawapan dia
sah. Macam mana kita nak tahu beza tidak sah? Beza sah dengan tidak sah? Kita tengok begini. Kalau dawak pen kita kata sah, tapi kalau cat kita kata tidak sah pula. Beza dia begini. Kalaulah dawak pen tadi, kalau kita titikkan dawak pen tadi jatuh di dalam satu berdi, maka dia akan kembang. Mana kembang, mana dawak tu. Jadi itu bermakna dia adalah sesuatu yang serap air. Tetapi kalau cat itu masuk dulu dia jadi tak pecah dalam. Maknanya itu dikira tidak serap air, maka hukumnya tidak sah. Begitu. Kalau liquid paper dia kira tidak sah. Maknanya tidak sampai air padanya. Ada pun inai di jari. Mana inai di jari kan dia baru kahwin sebagai contoh, maka ia sah. Kerana inai itu adalah satu jenis bahan yang diserap air padanya. Maknanya. Kemudian bila mana sahaja seseorang itu ternyata bila dia ambil air sembahyang, lepas dia ambil air sembahyang sudah cukup basuh kaki semua, ada cat rupanya dekat ibu jari dia yang dia sudah basuh, ada dekat, maka dia pun ambil minyak-minyak, hilanglah. Tapi dia sudah tahu tadi wuduk dia tidak sah sebab masa dia basuh tangan masa tadi ada cat. Maka dia kena buat macam mana? Adakah dia kena ambil wuduk daripada awal? Tidak. Dia mula dengan basuh tangan tadi, lepas tu basuh tangan saja. Tak. Basuh tangan, sapu kepala, kaki. Kalau saya nak ambil mulut, kepadamu lagi baik. Kalau nak ambil mulut, tak ada masalah. Tapi kalau tangan itu, maknanya dah kena cap, ikut. Tangan, sapu kepala, basuh kaki balik. Maka demikianlah dikatakan bahawa berdasarkan dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu wa asbagha wudu, thumma ghasala yadahu yumna hatta ashra'a fi abudi, thumma yadahu yusra hatta ashra'a fi abudi, thumma masaha ra'sahu, thumma ghasala rijlahu yumna hatta ashra'a fi saqi, thumma ghasala rijlahu yusra hatta ashra'a fi saqi, thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Ini kisah Abu Hurairah mengatakan beliau berwuduk membasuh mukanya dengan sempurna. Dalam kita mengambil wuduk sebenarnya kita tidak digalakkan menggunakan air terlalu banyak. Memadai dengan air yang sedikit. Lagi sedikit lagi bagus. Lagi sedikit lagi bagus. Kemudian lepas basuh muka, gata muka, basuh tangan, tangan kanan, tangan kiri. Habis itu sapu kepala, basuh kaki. Lepas dibasuh itu dikatakan inilah wuduk yang kami ambil ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kisah daripada Abu Hurairah. Baik, kemudian dikatakan bahawa membasuh kedua tangan tadi hingga ke itu ada satu lagi bab yang kita akan tidak ada kitab ini, dia panggil bab isabah ataupun bab orang yang kena tangannya patah ataupun tangannya luka. Ini persoalan yang berlaku. Baik, kalau orang itu luka tangan sebab dia naik wudu, lepas tu dia rebah, maksudnya lepas tu luka tangan dia. Kalau luka tangan dia, kalau nak ambil air sembahyang dia nak balut, maka bila sampai balut tadi, kalau rasa dia nak mudah, masih basuh tangan, dia buka balutan. Dia basuh ada tangan tu, sakit-sakit ada buka dia. Maknanya, okey, baik. Sekarang ini persoalan dia tidak mahu buka balutan dia, ataupun dia kena semit. Tangan dia disemit. Maka dalam keadaan macam itu, bagaimana hukum dia? Baik. Yang pertama, kalaulah dia kena pada anggota wudu, pada anggota wudu seperti tangan, maka dia ini kena qada balik. Qada balik sembahyang dia. Baik, sebagai contoh, bila mana saja dia mengambil wudu, dia akan ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, dan dia sapu di atas semi dia tadi. Kalau semi, kalau balutan. Sapu habis, kemudian menyapu kepala, basuh kaki, kemudian dia bertayamum.
Tayamum itu ganti kepada bahagian yang dia tidak kena. Maka dengan debu dia tayamum tadi, sapu muka dan sapu atas semin dia tadi, dia pun boleh sembahyang. Dan bila nanti dia sudah sehat apa-apa, dia kena qada balik. Sebab apa? Sebab dia punya balutan tadi kena pada anggota wudu. Pada anggota wudu tadi. Maka dalam keadaan macam itu, itu bagi orang yang kena balutan ataupun kena semin, dia ambil air sembahyang macam biasa, dia hanya sapu saja atas tu. Tetapi dia kena tayamum, ganti pada tempat yang tak kena tadi. Sama ada dia kena semin ataupun dia kena balut. Begitu keadaan dia. Baik. Kemudian kita buka dalam luar, takut ada. Mana sebelum kita nak pergi yang keempat, sapu sesuatu daripada kepala ini. Ada soalan mengenai niat muka dengan basuh tangan hingga berliku. Jangan tanya bab zakat, tak ada kena lagi. Tanya bab ni saja. Kita buka bab ni. Bagi perempuan yang pakai sanggul, maknanya yang pakai sanggul itu, ini dalam bab menyapu kepala tu, hafal ya. Ambil dulu. Ada soalan? Minggu lepas banyak soalan. Sampai ada nak tanya. Ya, tidak ada, kita sambung lagi ya. Okey, baik. Sawabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, menyapu sebahagian daripada kepala. Menyapu sebahagian daripada kepala. Jadi kita kena faham antara sapu dengan basuh. Kalau basuh mesti ada air yang mengalir. Tapi kalau sapu air tak mengalir pun tak apa. Contohnya kita ambil tangan kita basuh, kita tak kuali terlalu itu, tak ada masalah. Maknanya sebab itu dalam bab menyapu kepala sebenarnya bukan kita taruh air banyak mana ke sapu, itu tak. Kita hanya basuhkan tangan kita sapu saja. Itu je. Bukan kita ambil air, kita ambil air kita sapu gitu. Itu bukan sapu, itu basuh. Itu basuh sebenarnya. Yang sapu yang hendaki yang lebih afdal, kita hanya basuhkan tangan. Lepas itu kita buat macam ni. Kita buat macam ni, kita pun sapu ke belakang, lepas tu pergi depan sekali. Lepas tu basuhkan tangan. Kalau celup saja, bukan ambil air gitu. Maknanya itu jadi basuh maknanya. Tapi apa sapu? Tapi kalau orang itu basuh, yang sapu dibasuh sah. Tapi kalau dah yang basuh disapu tak sah. Okey, tangan kita basuh ke sapu? Tangan basuh. Okey, kalau tangan itu basuh, kita ambil tangan kiri yang kita basuh, tangan kiri ni kita basah kan, kita pun tangan basuh itu lalu. Sah tak sah? Tak sah. Kenapa? Dikendaki dibasuh, itu sapu. Maka kalau yang basuh kita sapu, pun tidak sah. Tapi kalau yang sapu kita basuh, sah. Walaupun disebut di dalam Quran, wamsahu biru'usikum, maknanya hendaklah kamu menyapu kepala kamu. Wamsahu di sapu kepala kamu, disuruh sapu. Tapi orang kita kan mudah-mudah kita buka paip dulu kepala. Maknanya ada anak orang pandai lawan lelaki buka paip dulu kepala. Senang saja. Sah ke tidak sah? Gitu tak nak tanya begitu. Gitu. Tak perlu bawa baik. Sah ke tidak sah? Sah tidak sah? Sah. Jawapannya tak sah buat gitu. Tak sah buat gitu. Dulu bahasa Terengganu jangan buat, bukan tak sah. Batal dah. Jadi jawapannya sah. Kenapa? Kerana bila mana air mengalir jadi basuh. Tapi yang dikendaki dia sapu. Bila dikendaki sapu dia basuh, maka tidak menjadi masalah. Hukum dia tetap sah. Tetapi dari segi afdal tidak afdal. Hendaklah dibasahkan dua tangan.
sapu. Adapun mengenai had kepala ini, had kepala adalah bermula daripada tempat tumbuh rambut juga. Tempat tumbuh rambut mana? Sini, 4 jari ni, jangan tak tengok. Dah saya rambut saya pun tengok dah kira lah. Kalau orang tu tidak ada rambut, dia suka hati, dia kata tempat tumbuh rambut, entah saya tak ada rambut langsung. Walaupun tidak ada rambut langsung, dia tetap menyapu kepala bermula di sini. Bermula di sini. Jadi dalam bab kepala, kalau menyapu kepala, gigi sapu dahi, sah ke tak sah? Sah ke tidak sah? Yang menyapu kepala tapi dia basuh dahi je. Gitu contohnya. Bukan tidak sah. Kerana dahi dalam hak kepala, bukan hak muka, bukan hak kepala. Maka bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke belakang itu hak kepala. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i, kalaulah diambil rambutnya 3 helai saja, dia pun satu 3 helai saja. 3 helai je rambut. Sah ke tak sah? So, maknanya walaupun disapu tu, maknanya sebab bukannya dikendaki rambut, dikendaki kepala. Jadi kalau orang tidak ada rambut, mayat tidak wudu tak sah. Selagi mana dia sapu dalam hak kepala. Maka dalam mazhab kita Syafi'i dikatakan kalau kena 3 helai rambut saja pun sah. Kalau dia ambil jari dia letak gitu, tak malah dulu. Maka sah jawapannya. Tidak menjadi masalah. Yang afdalnya dirapihkan kesemuanya sekali. Macam mana cara dia? Ada orang buat macam ni. Ni yang pertama orang buat. Dia ambil satu tangan, tapak tangan, dia penuhkan air kat tapak tangan, dia pun dia pun buat begitu. Maknanya ini tidak menepati sunnah. Ataupun dia ambil ni tapak tangan ini, dia penuhkan air tapak tangan, dia pun ini sudah jadi basuh kurang afdal. Yang Allah suruh sapu lah. Jadi macam mana yang sebenarnya yang dikehendaki? Ini tangan kita ini nak pakai baik ke nak pakai kolor? Tak baik pun tak apa. Kita pun buka baik, kita pun basuhkan tangan kita, tutup baik. Buat macam ini. Lepas tu gambarkan tanda kebab. Kita pakai kebab. Buat macam ini, kita pun sapu ke belakang. Sapu ke belakang sampai ke habis. Lepas tu naikkan sekali. Lepas tu begitulah. 2 kali, 3 kali. Boleh. Maka dalam kita menyapu kepala. Dan andai kata, kalaulah dikatakan bahawa seseorang tadi mengambil sesuatu yang basah. Contoh, ini contoh saja. Dia tak guna jari dia ambil sikat. Contohnya, dia ambil sikat, dia basahkan sikat itu. Masa tu memang menyapu kepala lah. Maksud dia, lepas basuh tangan, sapu kepala. Tapi dia ni orang gaya orang. Lepas basuh tangan, dia ambil sikat, dia basuh. Okey. Dan ketika mana dia menyikat rambut tadi, dia memang niat untuk menyapu kepala. Sah tak dia tak sah? Sah kan guna sikat jari, buat benda tu ada. Sah tak dia sah? Okey. Sah kata. Ataupun dia ambil batang pembaris, dia pun celup dalam kepala, dia sapu atas kepala. Dia sambung guna jari dia. Sah ke dia tak sah? Sah juga. Kerana yang dikendaki sapu, sama dia nak sapu dengan jari dia ke, dia nak sapu dia kulit beriang ke, mana dia? Contohnya yang dikendaki sapu, mana dia lah? Ambil kertas pasir atau dia lah. Namun pada tak tergabung, bang kertas pasir kau sapu, kita pula asal dia bahaya gitu. Jadi nak beritahu sapu. Dan seandainya, maknanya dikatakan bahawa sekiranya dibasahkan tangannya dan diletakkan atas satu diletakkan atas kepala dia,
maka dia kira memadai. Kata Ibnu Hajar, walaupun dia maknanya dia letak tangan dia, lepas tangan dia tu ada satu lagi. Ni sapu tangan. Dibasahkan sapu tangan dia pun letak atas pada dia. Letak atas pada, maknanya lepas tu dia pun lalukan sapu. Dia potong jari dia, dia bawa sapu tangan dia, sapu tangan dia pun lalukan. Dia kata sah, tak ada masalah. Dah menjadi masalah. Tapi dengan syarat mesti dia niat masa itu memang menyapu kepala. Tapi kalau dia sikat rambut tadi, masa sikat rambut memang niat nak sikat rambut, bukan niat pun nak sapu kepala, maka tidak sah. Mesti dia dalam keadaan, bukan dia kata saja aku sikat rambut sapu kepala, tak ada. Tapi dia nak masa menyapu sapu kepala itu dia gunakan sikat dalam keadaan dia berwuduk ketika itu, maka kondisi tidak jadi masalah. Di dalam sapu kepala itu dalam benda tak ada masalah. Yang paling penting sapu lah. Jangan kita basuh. Dan yang terakhir, anggota wuduk waslu rijl laini ma'al ka'bain, iaitu membasuh dua kaki sampai kepada dua buku lali. Dua buku lali, dua tulang yang timbul daripada hujung betis tadi. Dua tulang yang timbul daripada hujung betis, itu dia panggil buku lali. Jadi yang kelima, daripada pada wuduk membasuh semua daripada kaki sampai kepada dua buku lali. Dua buku lali, dan wajib menyampaikan air tadi pada sekalian hak kaki tadi. Ini satu lagi nak beritahu, baik kaki baik tangan. Kalau dalam jari kita ni kadang-kadang ada kuku panjang, kuku panjang. Jadi bila kuku panjang, lepas tu jadi hitam pula. Dalam hitam tu kadang-kadang ada pasir-pasir halus. Ada pasir-pasir halus. Jadi bila kita basuh, maknanya bawah pada kuku, kalau kuku panjang lah, bawah pada kuku ini dia masih lagi hak jari kita ni masih duduk dalam hak tangan kita. Ada pun bawah kuku, dalam kuku ni duduk lah. Mana bawah kuku yang dipotong, yang kita potong sama ni. Yang kita potong sama tu. Jadi kalau kuku tu tidak dipotong, jadi kuku tu panjang, lepas tu hitam dalam. Lepas hitam ada pasir-pasir halus bawah tu. Kalau ada pasir-pasir halus bawah itu, kalau kita ambil wuduk, dia kata tak kena kulit itu, tidak sah wuduk. Yang lain, baik tu tak galakkan kuku panjang. Dia tanya, berapa kuku panjang ni? Dia kata sedap saya nak bergaru. Allah saksi dia macam-macam kan. Ambil gerak saya pakai kuku. Jadi dia bagi tahu kuku. Jadi kalau kuku itu yang hitam ada pasir-pasir, maka boleh membawa kepada tidak sah wudu. Boleh Maka dikatakan bahawa membasuh sekian daripada kaki sampai kepada buku lali tadi, dan juga kena rata dekat pecahan-pecahan, ataupun dia panggil dia pecahan-pecahan, ngikoh-ngikoh daripada kaki tadi ya. Dan apa-apa yang ada daripada hak kaki, begitu juga tangan, kalau ada lilin ke, ada cat ataupun apa-apa untuk benda-benda yang mencegah air. Dan begitu juga dikatakan bahawa mana-mana yang tidak sampai daging tadi, tidak sampai kulit tadi, maka kena sampaikan, kalau tidak sah. Kemudian dikatakan kalau ada tambahan pada jari kakinya ada 6, contohnya, maka mesti dia katakan basuh kesemuanya sekali. Kerana itu termasuk dengan hak kaki juga. Maka dalam hak kaki, buku lali itu sampai ke mana? Dekat buku lali itu ada tulang. Kita boleh pegang, tengok, boleh tengok buku lali itu. Lepas tu ada dekat buku lali itu kita naik ke atas, naik akan rasa tulang, tekan rasa tulang sampai habis rata roti. Betul tak? Siapa habis hati roti? Itu sebenarnya hak pukulan. Bukan siapa hujung tulang tu, bukan tu. Nah, situ saja. Siapa kata
Yang kita pegang buku lagi itu, lepas tu kita naik atas, dia rasa tulang, habis terik kan? Habis betis. Sampai ke habis betis itu, maknanya itu barulah habis hak mana? Hak buku lagi. Jadi kaki kita tu atas sikit tu, atas sikit. Atas sikit tu, itu hak kaki. Kalau kita basuh kaki hanya sekadar dekat dia punya buku lali saja, boleh membawa wuduk tidak sah. Hanya tidak sampai kepada hak buku lali tadi. Maka dikatakan semuanya sekali, jaga-jaga. Nabi ada beri ancaman satu mengenai kisah daripada Abdullah bin Umar, mengatakan bahawa kami balik daripada musafir dengan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Maka sampailah dekat satu tempat yang ada air, maka tergesa-gesalah kami nak sembahyang. Sembahyang apa masa ketika tu? Sembahyang asar. Bila tergesa-gesa ambil wudu, lalulah didapati orang pun ambil wudu. Nabi tengok sahabat ambil wudu. Tengok saat nak ambil wudu, tiba-tiba Nabi kata wailul lil aqab. Apa maknanya? Celakalah buku lali. Apa makna celaka buku lali? Yakni buku lali yang tidak celakalah buku lali mereka disebabkan buku lali mereka masuk neraka. Yakni mereka tidak menyempurnakan hak kaki tadi yang habis pada hak buku lali. Bukan tumit buku lali. Maknanya ataupun wailul lil aqab, tumit-tumit. Itu maksud juga dengan tumit-tumit sekali. Yang pertama mungkin tumit-tumit yang pecah-pecah. Yang kedua sampai kepada buku lali. Jangan sampai bawah tu, naik ke atas tadi. Sampai ke atas, bawah pada betis. Yang molek basuh kaki sampai ke betis tu paling molek. Maknanya. Jadi kalau tidak sempurna, maka membawa kepada wuduk tadi tidak sah. Okey, baik. Satu lagi dalam bab kita basuh kaki ini, begitu juga dengan tangan juga lah. Daripada ujung kaki sampai kepada tumit. Kadang-kadang kita ni nak mudah je buka file ujung. Mana membelakangi ulu kaki gitu je. Maknanya daripada tumit ke kaki, ujung kaki itu tidak afdal. Jadi ketika mana kita basuh nanti, kita kena basuh kaki yang mulakan dengan belah kanan. Ketika mana kita mula dengan belah kanan kaki, maka kita sapu gosokkan kaki kita tadi dengan tangan kiri. Kemudian bila kita basuh kaki kiri, kita gosok dengan kanan, dia bersilang itu. Itu tidak jadi masalah. Maka dikatakan juga itu akan masuk dalam bab sunat-sunat wudu. Dan dalam bab satu lagi basuh kaki, ada orang bukan semua mungkin kita tak pernah buat itu, tapi dia masuk dalam satu bab lagi, dia panggil menyapu atas kuf. Menyapu kuf ni patutnya dalam bab lain sebut, tapi kita beritahu secara ringkas. Sebab apa? Sebab boleh berlaku juga. Adakah kuf ini boleh tak kita nak pakai, nak sapu kuf? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jangan buat atas madrasah ni. Kerana apa? Nanti kalau kita sapu kuf, kita kena semayang di kasut-kasut. Jangan cat. Kalau kita sapu kuf, lepas tu kita pecat kasut, maka kuf dia batal. Maka kaki tak sempurna. Macam mana contohnya? Kalau orang itu masuk dalam hutan, jadi bila masuk dalam hutan, dia nak mudah-mudah, dia tak mau pecat kasut, dia boleh. Tidak mau pecat kasut, maka dia sapu atas kasut tadi. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Hukum dia apa? Hukum dia harus terpulang. Nak basuh, nak sapu atas kupa, nak basuh atas kaki, nak sapu kaki, nak basuh kaki ke nak sapu kuf? Basuh kaki lah, jangan sapu kuf. Kecuali kita masuk hutang tadi. Tak apalah, tapi dia ada syarat. Syarat dia apa? Kalau kita ini bermukim, duduk sini, kita tak pergi mana-mana, kita bermukim, maka kita jangan pecat kasut kita sehari semalam. Ini tidur-tidur kasih kasut. Itu kalau bermukim. Kalau kita musafir, 3 hari 3 malam.
Contohnya kita duduk kampung kita duduk di sini je. Ustaz, macam mana tak kita pakai sapu kuh saja tayar? Boleh. Jadi kita kasut, kita jangan pecah saya 24 jam, 24 hours. Mana je. Okey, baik. Kalau musafir 3 hari 3 malam, apa syarat dia? Mungkin kita nak bicara syarat kasut dia. Kasut hendaklah dipakai, yang pertama sapu kuh. Kasut hendaklah dipakai dalam keadaan sempurna wudu. Maksudnya, kalau kita basuh kaki kanan, kita pakai kasut. Kita basuh kaki kiri, kita pakai kasut, tidak sah. Sebab ketika kita basuh kaki kanan, wudu tak sempurna lagi. Jadi sudah basuh kaki kanan, kaki kiri, baru pakai kasut. Jadi yang pertama, kasut dipakai dalam keadaan sempurna. Yang kedua, kasut tadi hendaklah tidak tembus air. Macam kasut kulit pada contoh. Tahu orang kampung panggil kasut boot. Padahal kasut tu kasut lah, boot pun kasut juga. Yang ada kasut getah, ada getah. Kasut getah tu, itu kalau pakai tu kan air tak masuk kan? Itu boleh. Tapi syaratnya kayak gini, tidur kasut tu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasut itu mesti suci, bersih. Masa pakai itu, kasut itu tidak ada bernajis. Yang keempat, kasut itu mesti menutupi had basuhan kaki. Maknanya apa? Mesti sampai kepada lebih daripada buku lali, atas pada buku lali. Itu cara dia. Maknanya, jadi sehari semalam dikira bila? Sehari semalam. Dia sehari semalam, maknanya dikira pada batal wudu. Masa dia ambil wudu, okey, dia nak main dulu. Ni contohnya, orang pergi, dia panggil PLKM, maknanya latihan negara dulu lah. Dia pergi, lepas tu oleh kerana tengok jadual madhab ini, dia pun pakai kasut, dia tak pecah-pecah. Jadi sempat ambil wudu. Maka masih dia tak pakai kasut, mesti ada semayang. Kasut tadi tinggi daripada peti tadi. Lepas tu kasut dia tak tembus air. Kasut Cinderella tu boleh lah, kaki tu boleh lah. Kasut getah tu boleh. Kemudian kasut tadi tak tembus air, tidak ada lubang-lubang yang boleh tembus air. Contoh kasut kulit, macam askar-askar boleh pakai. Maka masa dia pakai tu, masa semayang zuhur dia ambil wudu. Kemudian batallah wudu pukul 3.30. Maka sehari semalam 3.30 esokan baru balik. Dikira masa ketiga batal wudu. Maka masa semayang asar, dia pun ambil wudu, maka dia sudah tidak basuh kaki, dia sapu atas kasut saja. Maka demikian asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur, pukul 3.30 esokan dia batal balik. Batal balik. Maknanya nak mayang asar dia kena sapu kaki. Dia tambah sapu kaki, dia buat mula, dia pakai balik kasut dalam keadaan dia semayang. Begitulah 3 hari, 3 hari semalam. Ini bagi orang yang bermukim. Ada pun bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Itu mengenai kasut kuh. Jadi dan yang terakhir sekali dalam bab tu, tertib. Apa dia tertib? Tertiblah meletakkan sesuatu mengikut susunan dia. Wajib dalam keadaan tertib. Apa maknanya? Dimulakan dengan basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Kalau seorang itu dia ambil wudu, dia cukur. Cukurnya mana? Dia sapu kepala dulu, basuh tangan. Contohnya, molek dah basuh muka, molek dah. Lepas basuh muka, dia sapu kepala dah baru. Lepas basuh muka, sapu kepala, dia basuh tangan, basuh kaki. Tertib tak? Itu tidak tertib. Lepas dia basuh kaki, dia pun berasa, mana aku basuh tangan dulu ke basuh sapu kepala dulu? Boleh jadi gitu dia. Maka dalam keadaan macam ini, dia tidak perlu ambil wudu baru. Dia balik, sapu kepala, basuh kaki balik. Supaya berlaku tertib kembali.
Ada pun dalam bab wudu ada boleh tidak tertib. Contohnya apa? Contohnya dia ambil wudu dalam sungai. Tak tertib pun gitu. Maka sah kata ulama. Dia jumpa sungai, dia pun terjun. Masa ketika terjun tu kena air saja. Mungkin dia terjun kepala dulu ataupun dia terjun kaki dulu. Maknanya kena air je. Dia pun ni ambil wudu. Masuk dalam air. Masuk dalam air, tertib tak? Dah tertib tak? Kalau dia terjun kaki dulu. Kalau kepala dulu. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu kata ulama turun. Jangan kata dia tak perlu kepala tangan. Tak perlu. Itu kata ulama mengambil wudu dalam sungai. Mana cara terjun sekaligus begitu, maka terangkatlah tertib padanya. Tanya orang itu. Tapi nak kapal dari segi hukum. Maka dalam keadaan macam itu tertib. Dikatakan bahawa seseorang tadi wajib tertib. Dia jangan tukar antara tertib dengan mualat. Mualat sunat, tertib wajib. Mualat itu sunat. Mualat ni satu anggota, selagi mana kalau dia anggota tangan itu basah, dia pun sapu kepala, masih lagi mualat. Tapi kalau anggota dia basuh tangan dah kering, baru dia sapu kepala, maka tidak mualat. Maka tiada sunat. Mana tak dapat pahala sunat, tetapi dalam bab mualat hukum dia maknanya sebab wudu dia tetap sah macam biasa. Ada pun dalam kitab tapi Datuk Najjar ni tidak didatangkan sunat-sunat wudu. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung dalam bab sunat-sunat wudu. Ya Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana zalamna anfusana wa idza tawfiqna wa tarhamna inna kunna khawfun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.